Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi dalam video aku yang ke-24. Belajar jadi kereta, satu hari, satu langkah. Okey, kita teruskan kepada fasa yang ke-24. Apa yang perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, kita teruskan saja kepada fasa yang ke-24. Okey, fasa yang ke-24 ialah kamu kena belajar menguasai algoritma YouTube. Okey, pertama CTR ataupun click through rate. Okey, ini menggunakan kamu menggunakan tajuk yang jelas, menarik dan relevan dengan pencarian penonton kamu. Okey, yang kedua, kamu kena belajar menciptakan thumbnail yang menonjol dengan fokus utama yang mudah difahami oleh penonton kamu. Dan yang ketiga, kamu kena pastikan tajuk dan thumbnail saling melengkapi, bukan mengulang perkara yang sama. Okey, perkara kedua yang kamu kena kuasai mengenai algoritma YouTube ialah kamu kena belajar berkaitan dengan audience retention. Okey, iaitu kamu kena memerhati bagaimana cara untuk menarik perhatian penonton dalam 5 hingga 15 saat pertama dalam video kamu. Yang kemudian, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu buang bahagian-bahagian yang meleret atau tidak memberi nilai. Dan yang ketiga, gunakan penceritaan, visual dan perubahan tempo untuk mengekalkan minat penonton kamu untuk menonton video kamu sampai selesai. Okey, perkara ketiga yang perlu kamu kuasai untuk menguasai algoritma YouTube ialah watch time. Itu ialah masa tontonan. Okey, apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu kena menghasilkan video yang memberi nilai dari awal hingga akhir video kamu. Yang kedua, kamu kena susun konten mengikut aliran yang mudah diikuti. Okey? Dan yang ketiga, jangan jawab persoalan penonton secara lengkap supaya mereka tidak meninggalkan video kamu. Okey, dan perkara keempat yang perlu kamu belajar menguasai algoritma YouTube ialah session time. Okey, itu bagaimana kamu menggalakkan penonton menonton video lain selepas video semasa tamat. Okey, maksudnya video pertama, lepas tu mereka akan menonton video yang kedua, macam tu. Okey, lepas tu kamu gunakan end screen dan card untuk mencadangkan video berkaitan. Dan yang ketiga, kamu susun video kamu dalam playlist mengikut topik yang sama. Okey, dan perkara terakhir dalam menguasai algoritma YouTube yang kamu perlu pelajari ialah kepuasan penonton. Okey, pastikan kamu memenuhi janji yang dibuat pada tajuk dan thumbnail video kamu. Jangan thumbnail lain, kesudahan lain. Okey, yang kedua, berikan penjelasan jelas kepada masalah penonton kamu. Okey, macam tu supaya mereka berpuas hati apabila penonton kamu menonton video kamu sampai selesai. Dan yang ketiga, kamu kena memberi galakan kepada penonton kamu untuk mereka sentiasa memberi komen, berkongsi pendapat dan bertanya soalan di dalam video kamu. Okey, itu adalah fasa keempat. Bagaimana yang perlu kamu pelajari untuk kamu menguasai algoritma YouTube. Okey, macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat YouTube ini, jangan lupa kamu subscribe dan follow aku. Yang paling penting, jangan lupa kamu share supaya ramai lagi penonton, kawan-kawan kita kat luar tu yang ingin juga menjadi seorang YouTuber yang berjaya mendapat manfaat daripada video aku ini. Jangan lupa kalau kamu ada idea, cadangan, soalan atau apapun, kamu tulis di ruangan komen. Okey? Jangan lupa share. Okey? Semoga bermanfaat. Okey? Belajar jadi kereta, satu hari, satu langkah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di video aku yang seterusnya untuk info-info yang selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.